Adakah ini SUV elektrik paling bergaya tahun 2025? Smart tanda pagar 1 dalam warna magnetic grey benar-benar mencuri perhatian, dan bukan sekadar kerana rupanya sahaja. Selamat datang ke Auto Touch Malaysia, saluran anda untuk berita terkini dunia automotif dan teknologi kenderaan. Jika anda peminat rekaan pintar, prestasi mantap dan ciri-ciri moden, anda berada di tempat yang tepat. Smart tanda pagar 1 2025 dalam warna magnetic grey ialah SUV elektrik kompak yang menggabungkan rekaan futuristik dengan teknologi canggih. Kemasan magnetic grey memberi sentuhan mewah dan sporty, diselahkan lagi dengan lampu LED berbentuk Y, pemegang pintu tersembunyi elektronik, serta rim aloi 19 inci. Di dalam, kabinnya menawarkan keselesaan premium, tempat duduk kulit, bumbung suria panoramik, dan pencahayaan ambien 64 warna yang boleh disesuaikan menjadikan suasana dalaman sangat moden. Ia memuatkan 5 penumpang dengan ruang bak belakang 313 hingga 338 liter dan front hadapan 15 liter untuk tambahan ruang. Dari segi prestasi, Smart tanda pagar 1 tidak mengecewakan. Motor belakang 200 kW, 268 tenaga kuda, dengan tork 343 Nm membolehkan pecutan kosong hingga 100 km/j dalam hanya 6.7 saat. Bateri 66 kWh memberi jarak perjalanan sehingga 440 km, varian premium, atau 420 km Pro campur. Ia menyokong pengecasan pantas DC sehingga 150 kW, membolehkan pengecasan dari 10 hingga 80% dalam masa kurang 30 minit. Varian premium turut dilengkapi pengecas AC 22 kW yang mengecas penuh dalam masa kurang 3 jam. Untuk peminat teknologi, ia dilengkapi skrin sentuh tengah 12.8 inci, paparan digital 9.2 inci, sistem audio Beats 13 pembesar suara, serta sokongan Apple CarPlay dan Android Auto. Ciri keselamatan juga sangat lengkap: cruise control adaptif, bantuan lorong, kamera 360 darjah, pengesan titik buta, dan penilaian keselamatan 5 bintang. Adakah ini EV pilihan anda seterusnya? Kongsikan pendapat anda di ruangan komen. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loceng notifikasi supaya anda tidak terlepas video terbaru dari Auto Touch Malaysia. Lebih banyak ulasan menarik akan menyusul.